Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan pergi melawat ke Carnival Ignite di Sekolah Bandar Baru Putra. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Marisa, kru TV PSS Sawira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wirajaya. Pada hari ini, saya berada di Sekolah Bandar Baru Putra bagi Carnival Ignite. Terdapat pelbagai aktiviti dan pertandingan yang telah dijalankan di sini. Kalau nak tahu, jom kita terokai. Hari ini, SMK Bandar Baru Putra menjadi medan inovasi, kreativiti dan pembelajaran bermakna melalui Carnival Ignite 2026. Carnival Ignite bukan sekadar pertandingan, tetapi platform melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekarang saya berada dengan Ahmad Abrar daripada SMK UK. Boleh kamu terangkan pasal projek kamu ni? Projek kami bernama EcoPest, iaitu racun serangga organik. Kami buat daripada bahan-bahan organik supaya tidak menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Apa proses pembikinan projek kamu? Proses kami adalah kami mengumpulkan bahan-bahan seperti air basuhan beras, kulit buah dan gula perang. Dan kami perak bahan-bahan itu selama 5 hingga 6 minggu. Kemudian kami tapis untuk mendapatkan pati dan kami campurkan dengan bahan-bahan organik yang lain ni, seperti cuka kayu, serai wangi, neem oil dan sabun organik ni. Terima kasih. Karnival ini juga dimeriahkan dengan pelbagai gerai jualan yang menarik. Sekarang saya berada di salah satu kedai jualan yang ada, iaitu keropok leko panas. Assalamualaikum. Sekarang saya berada dengan Saya Amirah. boleh bagi tahu apa yang awak jual untuk hari ini? Okey, saya jual pelbagai, tapi apa yang saya bawa hari ni rojak buah, ada mini kondo, ada popiah sayur dengan keropok leko. Dan donat topping. Apa pendapat puan pasal karnival? Bagi saya karnival ni sangat bagus sebab dia menarik minat kanak-kanak minat pelbagai peringkat remaja untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang memberangsangkan. Macam contoh ada choral speaking, ada STEM dan macam-macam lagi lah. Okey, terima kasih. Sama. Sekarang saya dengan salah satu pengunjung karnival kita pada hari ini. Boleh perkenalkan nama dengan sekolah? Nama saya Kalisha dari SMK Wirajaya. Apa pendapat awak tentang karnival ni? It's very fun and there's a lot of activities, especially food, which I enjoy the most. Terima kasih. Sekian, itu sahaja episod untuk kali ini yang saya bawakan daripada SMK Bandar Baru Putra sempena Carnival Ignite. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Marisa, kru TV PSS Sawira, Sekolah Menengah Kebangsaan Wirajaya. Dari desa kami, turun ke hati anda. Bye.